Okey, kita tanya mana? Top speed dapat apa, dek? Okey, kita ada LC masuk satu. Dari mana-mana, dek? Ha? Kajang utama. Okey. Kalau nak minum dulu boleh kat sana, nak duduk pun boleh. Okey, kita punya LC. Spek standard apa ni, dek? Standard lah. Mula-mula kita akan sembuh chemical yang lembut lah untuk kita buang dia punya grease. Kita sembuh untuk buang kita grease. Okay, kemudian kita tembak air yang terbuka, bukan tajam, yang tumpul lah. Pasal kalau tajam kita tak nak masuk dalam soket, tercabut pula nombor pelit. Step seterusnya kita akan sembur shampoo. Kita tak guna sabun debu lah. Tu dia sabun. Ini punya tong. Satu tong ni memang ratus-ratus lah. Okey, kita sembur sabun dia. Kita sembur sabun, shampoo. Kemudian kita akan gosok. Kita menggunakan kain yang berasingan. Kain body dengan kain tayar dengan enjin dia lain. Okey, ini kain enjin. Dengan kain kita berus swing arm, tayar, rim. Ini proses yang kedua. Lepas body, kita buat bawah pula. Pusingkan rim. Kalau skor rim 3 batang macam ni, kita mudahlah sikit. Kalau yang jenis yang ada macam-macam lekuk tu, kerja dia renyahlah sikit. Tapi bagaimanapun tetap kita punya kerja lah. Proses seterusnya, kita sembur air, buang sabun. Ignition switch. Okay, next punya step, kita guna towel body. Step seterusnya, kita polish tayar. Kita letak sedikit coating shining punya. Okay, siap. Sangat pantas. Okay, ini dia LC. Adik ni kata baru 2 bulan keluar, bro. Standard lagi, dia tukar tayar saja. Tapi saya mirror dah hilang satu. Nama dia apa, dek? Azral. Terima kasih, adik Azral. Alright, hati-hati di jalan raya. Smart shoot LC. Okay. Bye-bye. Woo!